Bayangkan kalau satu hari setiap rakyat Malaysia ada rumah sendiri, hospital tak lagi sesak, universiti percuma untuk semua, gaji lebih tinggi dan Malaysia muncul sebagai kuasa ekonomi Asia Tenggara. Bunyi macam mimpi, tapi ada anggaran yang menyatakan Malaysia mungkin telah kehilangan sekitar 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun akibat rasuah dan ketirisan ekonomi. Hari ini kita nak bayangkan satu perkara, kalau duit itu tak pernah hilang, Malaysia boleh jadi apa? Untuk faham betapa besarnya 4.5 trilion ringgit, kita bandingkan dengan belanjawan negara. Belanjawan tahunan Malaysia sekitar 350 bilion ringgit dan RM4.5 trilion bersamaan lebih 12 tahun bajet penuh negara. Maksudnya kalau hari ini kita hentikan kutipan cukai dan hanya guna 4.5 trilion itu, negara masih boleh berjalan lebih satu dekad. Sekarang kita pecahkan jumlah itu ikut agihannya logik. Kita bayangkan ia dibagikan kepada pendidikan, kesihatan, pertahanan dan pembangunan ekonomi. Kita mula dengan pendidikan. Kalau 30% diperuntukkan, jumlahnya sekitar 1.35 trilion. Kos membina sebuah universiti penuh sekitar 2 hingga 3 bilion. Dengan 1.3 trilion, Malaysia boleh membina ratusan universiti baru. Atau kita tak perlu bina terlalu banyak. Kita cuma jadikan pendidikan tinggi percuma. Kos pendidikan tinggi percuma